Betul sangat hujan hari ni. Aduh. Sana lebat bukan main. Ya. Dekat hujan ni kan. Okay, Roy. Abang Rasid. Aduh, akhirnya. Assalamualaikum. Kata buat kawan dua orang? Tak jadi join. Tak jadi join ya? Rugi dia, rugi. Janji ada orang tak jadi join. Betul. Tak boleh next time. Next time Kita ada Bro Syahmi. Ini sahur. Budak baru. Baru Tapi kau tengok lagi dia paling depan ni. Tak ada. Dia dah pakai exhaust dia kata. Tak Exhaust mesin dah ada kau. yang berhormat Pameh. Baru kali join. Bagi kata-kata haluan dulu sebelum kita. Tak ada haluan, aku happy tengok Syami datang je. Tu je. Okay, buat pertama kalinya kita ada Bro Hazim. Orang kata tak best nak main manual kan. Orang Bagi kata haluan dulu Captain. Konsep dia lebih kurang juga. First ride bersama grup. Hai. Okey, on. Ini Afisah ni yang first ni ada jauh tinggal kita orang. Tak ada ni lagi ni. Kita ada Encik Nabil. Assalamualaikum. Hujan Hujan. Ya sama juga, basah kan ni. Kita ada Bro Daus. Assalamualaikum. Bagi Okay, tu, beres lah. bagi ucapan tu. Siapa pula? Macam biasa. Macam doa. Okay, Assalamualaikum. So ride bersama dengan So harap hari ni cuaca pun agak gelap sikit. Harapnya tak hujan lah. Okay. Semua enjoy lah hari ni. Kita ada Bro Aloy. Loy, ucapan tu Loy. Macam mana? Harap-harap hari ni Doa. Harap-harap hari ni ride kita berjalan lancar lah. Kalau hujan lebat tak syok kan. Kena basah pula kan. Aku rasa Harap-harap okey lah. Baling spender atau bumbung. kalau spender basah kau gantung lah kat mana-mana. Sampai kering lah. Okay, hari ni kita ada berapa jentera? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 termasuk Naim. Okay, semua dah lapar. Jom, let's go. Jom. Jom, let's go. Aku dah salah jalan je.
jalan panjang, kita masih senyum. Bendang, bandar, bukit, semua jadi rumah. Ride with pride, ride with pride. Iron Throttle Crew bersama selamanya. Ride with pride, ride with pride. Takkan jatuh sendiri, bersama selamanya. Angin, asap, debu, topi keledai rapat. Ada yang bawa tenang, ada yang bawa semangat. Lampu depan berbaris, macam janji malam. Kalau kau rasa penat, kita berhenti sekejap. Bila jalan panjang, kita masih senyum. Bendang, bandar, bukit, semua jadi rumah. Ride with pride, ride with pride.
tahu tak kita sini? Dah tahu. Mana dia hilang? Siapa? Tak ingat dia duduk depan. Alhamdulillah kita dah sampai ke destinasi pertama kita, Kopi Kisah Kebun. Tapi kedai ni kalau nak pergi memang kena perhati betul-betul. Dia punya signboard kecil je. Kedai pun korang boleh tengok betul-betul dalam kebun. Okay, jom, masing-masing dah lapar ni. Okay, jom, boleh dah kita pelan-pelan. Itu masalah dia, sibuk belas model tapi apa ni after service tak mantap lagi. Aku masuk memang aku ingat ni motor kau. Aku tengok apa salah nak parking sini kan. Susah nak masuk ni. Ni laju. Steam dapat. Bunyi pun dah steam lah. Wih, sungai. Mana ni? Lawa lah. Ni apa Ulu Yam? Ini Ulu Yam. Tak. Ni Kuala Kubu Baru. Ke sama Ulu Yam. Air dia jernih tu. Tu yang air naik ni. Korang boleh tengok dia ada sungai. Kalau tak cetek ni. Sungai pun jernih. Goyang-goyang jangan buat hal. Ada bawa baju lebih tak? Macam best tu. Dalam ni. Goyang lah kan. Goyang. Memang cantik kan. Lah, boleh naik motor kat atas ni. Aku takut Z1000 je lagi terkejut dia. Kita dah sampai kedainya. Inilah kedainya. Kopi Kisah Kebun. Tapi cuaca macam ni Syok, hujan ni sikit-sikit je. Tak panas. Jom belum. Agak meriah Mungkin sebab masih dalam cuti sekolah kan. Kedai dia simple tapi menu kau main banyak. Baru beratur. Lapar sangat ni. Okey, ni dia punya menu makan. Dia ada nasi sup daging. Telur kepung pun ada. Kita tanya Camil lah. Macam mana bro? Macam ni? Okey? Okey Okey. Wah, mantap lah. Sejuk kita. Kita tanya Bro Hazim lah. Macam mana Bro Hazim? Perjalanan kita tadi? Okey, tapi rasa nak melipik tadi. Nampak tadi ke? Geram. CP-CP je tu. Terima kasih, macam mana? Okey? Alhamdulillah, menarik. Okey, harap hari ni kita semua memudahkanlah urusan kita. Kena makan berat sikit je hari ni. Kita nak panjat tinggi ni. Fraser Hill. Okay, saya nak order nasi lemak basmati, daging rendah, daging dendeng. Lepas tu nak cuba apa lagi yang famous kat sini kak? Makanan. Makanan berat ke ringan? Berat lah. Berat soto yang bergedil. Soto. Okey. Yang tu satu lagi. Okey, kopi saya nak Kopi Kisah Kebun. Itu sahaja.
Apa? 3/2. RM32. Meja sekali dengan Sekali. Tapi meja tak cukup tak? Kena tambah banyak sikit lah meja. Bayar guna cash boleh kan? Tutup pukul apa kak? tutup pukul 6. Pukul 6. Sekali ya. Kita cari tempat duduk. Tempat duduk agak limited sikit ya. Ni ada ni. Okey, bawah kemah. Ush. Bomel di sana Special. Sarang kan? Macam menarik kan? Tengok Dia. Aku ada 2 Apa dia? Lontong nasi lemak. Weh, berat lagi kita nak panjat tinggi ni. Atas permintaan ramai, diorang nak kita write sekalian review makan So orang pertama yang dapat makanan Bame. Review sikit Bame. Rasa bubur dia tu. Saya rasa sambung ni. Kopi ni kopi apa ni? Kopi Americano. Americano. Okey, tak. Sedap Okey, jadi. Jadi Terima kasih kat isteri Bamil lah. Anissa Prahatin. Izinkan baikkan kawan. okay, kita tengok Inilah RM8 sarang burung. Okey lah, tak ada mahal mana. Makan tak lupa. Sedih ni seorang-seorang. Okey. Kita tunggu yang lain pula. Okey, kita nak minta Captain Hazim review sikit Boleh. Boleh Serius. Cuma tak ada sambal je lah. Tak ada sambal? Oh, dia unik sikit Boleh. Ni aku punya lah maksudnya ni. Oh, kau faham tak? Aku ada tak? Dua. Dua. Kita nak nak melepeh je lagi kan? Mengantuk Betul-betul cakap. Nak makan berat makan kat sini. Kopi apa tu? Ni hazelnut latte. Hazelnut latte. Boleh diketengahkan. Tak boleh. Okey. Ramai kat sini, tak rasa punya. Ini apa ni? Ni air rendang ni. Air rendang. Kau punya, Eloy? Bukan. Siapa ya? Roy, kau ada apa? Air rendang. Kau punya ni. Kau dah apa? Ni apa? Sesat. Oh, aku punya. Tadi tak Tu ambil. aku tanya ni. Siapa punya? Sila. Ya. Raya. Naik Fraser Hay cari surau tidur je. Okay. Ini dia punya nasi lemak daging dendeng ini dia punya apa orang panggil ni lontong bergedil. Kot. Lontong bergedil lah. Okey. Harga aku tak pasang berapa harga dia. Helmet. Satu. Okey. Ni dia punya harga. Nasi lemak daging dendeng RM11. Soto ayam bergedil RM8. Kopi kisah kebun RM13. Okey lah. Kita nak dengar review daripada Encik Nabil tu. So far okey lah, sedap lah. Harga pun boleh tahan. Harga mesra rakyat lah. Mesra rakyat Sebab beras mati lah. Okey lah. Aku rasa macam lagi sedap daripada nasi lemak burung hantu. Lemak buah ke bawah mahal. Tak pernah beli tu. Dia Ini pernah meyakinkan. murah pun murah. Tapi lagi rendang tu sedap. Dendeng tu Rasa macam latte. Latte. Ala-ala minta Cik Nabil review kopi terus Ni latte tak ada gula ni. Hotel ni. Itu dah macam KL. Okey, baik. Okey dulu Masa PAHUD bulan-bulan besar kan banyak lakar. Aku selalu pergi Lata Cermin, Lata Bakoh, Air Panahla. Air Panahla tu kalau nak ride best. Parking yang sewa dia punya homestay tu. Best sebab dia 24 jam kan. Tapi air panas lah. Air panas, dia bawah air sejuk.
Yang best ni dia 24 jam tu. Kau cakap pun ada. Aku prefer itu, tak penat. Rendam boleh sejam 2 jam. Kopi kisah kebun Tekstur dia agak menarik. Sedap. Gula bawah tu, kacau. Dia best dia kurang manis. Oh patutlah tak manis. Kacau. Sekejap lagi nak naik Fraser Hill. Atas baru minum kopi balik. Aku tak berani minum. Atas nak minum ke? Fraser Hill minum panas lah, tak sejuk lah. Okay, kita sambung review makan Mak Rasik macam mana? Alhamdulillah. Okey. Sedap. Sedap Boleh. Gula terkawat. Gula tu. Jangan asyik kat gula. Okay, macam mana kau tahu? Tu terkejut tengok. Uish. Ui, goyang. Oh ya. Semestinya Jadi. Okay. Macam mana Cik Syami? Review sikit. Kalau goyang. Dia patut terima kasih kat rumah. Apa nama? Nama kali Sebut nama sebut nama rumah. First of all, terima kasih kerana bagi lesen. first lesson ni kan? First time right ni. Besok kau tengok video besok. Esok ni belanja lah. Tengok video besok bawa gambar tu. Esok belanja lah. Malam ni tu. Kalau aku tak video lah, muka matam lah. Dapat dah lah lepas ni. Fijal, kau jangan rekod yang ni. Jangan rekod. Satu nanti. Champion. Cucu dia macam sedap. Ni kabul loading kau ni? Mesti. Semalam pukul 1 pagi aku dah berlari lagi. Yang kita lepak semalam aku sambung lagi. Lo review sikit. Ya, alhamdulillah sedap. Sedap boleh repeat lagi InsyaAllah boleh. Kita tanya Bro Naim lah. Okay, kok dia boleh suggest orang apa belah Tanjung Malim boleh datang sini kan? Sedap Dia baik, lembut. Ya apa ni? Apa ni boleh ride sini buat bini pula. Kita terserang ah. Video. Okay, jom sama makan. Ni tak sampai kulit kubur je. Belum, pulau kubur atas tu. Okay, kita dah selesai sarapan pagi. So, kita akan ke destinasi seterusnya, Fraser Hill. Okay, jom let's go. Wah, cuaca cun ni. Dia kalau panas macam ni, syok naik atas tu. Itulah confidence sikit ni. Oh cantik lah. Di gambar kat sini. Oi, kena ambil. Sekejap. Ada akak tu, cantik. Okay, kita ambil gambar kat sini dulu Okay, jom. Okay, aku boleh cakap kena repeat lagi lah kedai ni. Sedap lah. Menu dia memang best lah. Aku baru try 2 menu pun dah memang dah sedap lah. Dengan view cantik, sejuk. Memang TikTok guys. Wajib repeat lah. Okay, jom. Wah, ambil gambar. Beradu. Ramai band. Penyanyi 3 orang. Dia tambah ni orkestra. Okey, Mat, jalan sini. Ui, sebelah luar pula. Oi, macam kat Maman Gambar wajib ni. Okay, jom. Kita ke destinasi seterusnya. Okay, sahabat kita Roy ada kenduri. So jadi kita berpisah kat sini je lah Hey Roy, jumpa next ride Penang Oh, elok kunci kat sini. Tarikh dah ada tu. Tinggal nak book ke? Okay, jom. Turun sekejap lagi.
ni. Aku ni nak ambil lagi. Dah weh. Tengah abang dulu apa ya? Panjang sangat kan? Ajak aku tu. Baik tu. Trafik. Petang begini kita keluar lagi, jalan yang sama, cerita pun sama lagi. Angin perlahan menyapa di sisi, tak terasa jauh bila ada teman di sini. Tak kemana kita jalan saja, lihat langit berubah warna, ketawa kecil sepanjang masa, itu pun sudah cukup bahagia. Tak kemana, ikut saja angin, biar hari berlalu begini. Tak banyak yang kita cari, cukup kawan di sisi. Singgah sebentar di hujung pekan, pesan 2 kopi sambung sembang, tentang hari-hari yang datang dan hilang, tentang mimpi yang belum pulang. Tak kemana, kita jalan saja, lihat langit berubah warna, ketawa kecil sepanjang masa, itu pun sudah cukup bahagia. Tak kemana, ikut saja angin, biar hari berlalu begini. Tak banyak yang kita cari, cukup kawan di sisi. Petang begini, kawan di sisi, jalan yang sunyi terasa hidup kembali. Ada tinggal aku seorang-seorang kat tengah. Pelik aku, mana semua orang. Tidur sikit. Awal kat ni. Oi, bawa angus ni. Kita bergambar tu. Tanda hadir. Dengar. Ada sekali tu gunakan aku tak saya
Okay, kita dah sampai di apa orang panggil ya, bulatan Fraser Hill kot. Okay, mungkin dalam 10 km lagi nak sampai. Cuaca pun memang cantik, alhamdulillah. Macam mana? Cik Nabil, ada bau hangit tak? Tak bau, power lah. Tak bau hangit kira power lah. Tepi lah. Wah, ni. Dah makan dah sikit ni. Okey. Memang bersih lah nak asal. Okey. Jom, let's go. Sana ada yang nak pitam tak? Kok ada yang pitam kat ni? Boleh okey. Boleh? Okey. Baik. Mantap eh. Tengok pamer pun bukan main tu. Lepe tu. Terima kasih kita lagi untuk orang rumah. Sebelah hati. Izinkan keluar ride. Mana best eh? Ini memang TikTok. Tengok bro Azim pun dia punya lepe tak ingat dunia tu. Azhar tadi tak kasi kan. Iya Azhar. Kenapa Abang Rasid? Okey. Okey, mantap. Okey Alhamdulillah. Rasa nak pitam tak ada? Okey, so far okey. So far okey lagi eh. Tengok geng, ini bukan sebarang SZ ni. Macam golf tadi dia bisa jalan. Lepe rapat esok tu. Hidup kena yakin. Okey, jom kita sesi bergambar dulu eh.
Dah selalu kita sampai sini. Okey, jom. Jom, let's go. Panas. Dia pagar tu tadi. Dia dah tone dia. Masa ni. Kena reserve dulu. Ha? Kena reserve dulu. Oh, kena reserve Oh, iya ke? Tukar tempat Tukar tempat Sekejap, aku sekejap. Okey. Kita tukar.
Okay, kita dah sampai destinasi kedua kita. Kita terpaksa tukar tempat sebab yang kita pergi tadi tu dia kena reserve dulu. So kita tukar ke Aida dan yang Tea House. Tapi sini pun memang best. Boleh nampak view bukit Kalau datang pagi mungkin nampak kabus . Okay, jom kita tengok apa menu yang ada. Okay, ni dia punya menu kedai pun santai. Oh, dia punya view jahat tu. Semat tu. Boleh nampak lockup point daripada sana. Mana? Roadhouse? Semua dia laju ni, semua laju Itu lah. Dahsyat betul lah. je tunggu belakang. Aku ingat apa dalam aku punya 360 ni nak masuk lah video dia orang tengah melepis. Sekali aku seorang je kat situ. Siuk tu. Mana Bro Hazim? First time sampai sini? Okey Boleh beli jiwa kat sini. Ni betul bawa bini pergi ke Genting serabut kat orang Sini tenang sejuk, aku rasa sini sejuk lagi. Betul. Tapi kalau motor tu ringan kat pasir sini sikit tak ada. Dia berat tu dia tinggi. Sebab tu dia slow. Mana lah? Oh, dia mana? Syong lain pun lah. Ini dia punya menu. Kita tengok menu dia. Murah Frit pun ada. Mantap lah. Skong pun ada. Uish. Okay ni. Dia ada 40 minit naik dia. Banyak ni. Aduh. Tengok member kita ni. Tengah rap pun buat kerja. Macam mana tu? Lihat ni. Kat rumah baru serabut. Teh ais. Okey. Gula normal apa? Gula kurang sikit dia. Kurang sikit lah. Okay. Waktu usia. Kak. Saya nak apa? Cafe latte panas satu. Lepas tu kalau fruit yang mana sedap Kak? Coklat je kita ada. Strawberry tak ada. Caramel macam tu tak ada. Okey, kalau macam tu coklat fruit Okey, itu saja. Azad. Terima kasih. Tu macam interview tu. Macam mana? Nasi goreng atas Fraser Hill Sedap. Sedap Lulus Sebelum dengan tukar saya lah. Harap-harap. Dia tangan ni. Datang dengan motor baru lah. Hai, brother Daus busy Motor ni. Lupa nak makan tu. Review sikit review sikit. Review. Penonton pun nak dengar ni. Tadi chat dari. Dia lain-lain orang, lain-lain tekak. Kalau nak komplain pun aku rasa telur tak goyang. Okey, ni baloi lah. Naik bukit, ni tinggi makan ni. Baloi. Boleh Ya, aku ada apa ni? Ni. Latte. Oh, back. Loi, review sikit. Review. Biasa-biasa Skong Fraser Hill Biasa-biasa je lah. Tapi macam kalau naik sini kita makan benda orang putih kan. Macam abang tu Melayu sangat. Nasi goreng kampung. Penat ke panjat ke? Abang Mel betul. Mel review sikit. Okey. Dia kopi dia okey. Kopi dia okey Rasa orang putih. Rasa warna hitam lah. Jangan ambil lah. Okey. Kita rasa dia punya latte latte cappuccino. Bismillah. Okey. Dia kurang manis
Okay, scone made in Fraser Hill. Hai. Scone dia, kita tak berapa pandai makan makanan orang putih ni. Kita minta Cik Nabil review dia punya makanan dulu lah. Okay, fish and chip ni memang crunchy. Tapi yang sedap ni dia punya sop white. Tahu dia buat apa. Dari jauh nampak goreng pisang. Itulah. Kita nak nampak Melayu sikit walaupun western. Tapi macam sedap lah. Crunchy. Oh, dengar tu. Nampak? Punya crunchy tu. Kita tak rasa. Rasa sikit. Ikan geli ni Malaysia punya. Mana aja? Fish and chip. Tak span tu. Oh, melecur mulut ni. Kulit tebal. Oh, kak. Dia punya bunyi tu. Kerak. Kau parah. Kita nak review skon. Itu dah halal kau. Review dia punya skon Aduh, aku dah potong. Ini hanya makan. Kau skon tu? Oh, tadi dah berat lah. Rasa skon dia tangan menggigil tu, main kelas tu. Gigi lagi ya. Gigil. Okay, terasa skon made in Fraser Hill. Dia macam kamera ni. Sedap. Makan melon lebih kurang sedap lah. Tapi dia unik, dia tak sama macam makan melon. Sebab bentuk dia pun bulat kan. Dia ada rasa dia tersendiri. Okay kan, dulu sedap. Kita cuba. Kami nak cari strawberry. Okay, kita dah selesai minum kopi dekat Fraser Hill. So, kita decide nak pergi ke Lemah Tok Ki. Alang-alang kita nak solat Zuhur dekat apa? Masjid Bentong kan. Ush. Macam kena je kan. Try. Start. Ni betul lah alik pada Tanjung Malim. Tanjung Malim ni, ulang alik kerja. Maintenance lebih kurang lah. Kan? Okay, so kita nak pergi Lemah Tok Ki, destinasi ketiga kita. So semoga selamat sampai, insyaAllah. Let's go. Ready tak? Jom, dah. Apa ada depan rumah tu? Ambil satu gambar depan rumah tu. Mana? Ni? Ni ya?
percaya ada retro, ada yang ganas, ada jinak. Helmet jalan sikit pun tak apa, yang penting jalan depan mata. Kita tak sama bunyi enjin, tapi hati tetap satu rasa. Bila lampu hijau menyala, kita masuk satu baris. Biar jalan panjang menunggu, kita tetap habis. Ride bersama selamanya, susah senang kita bersama. Bila jatuh kita bangun, bila jauh kita pulang. Ride bersama selamanya, kita satu jalan. Malam hujan di tepi kedai, baju basah muka ketawa. Ada yang kongsi air teh, ada yang tolak motor tua. Kau pernah kena hari berat, aku pun pernah hampir patah. Tapi bila roda mula gerak, semua luka jadi ringan. Bila jalan jadi sepi, nama kau masih di bibir. Kalau aku tak nampak depan, kau tarik aku ke sini. Ride bersama selamanya, susah senang kita bersama. Bila jatuh kita bangun, bila jauh kita pulang. Ride bersama selamanya, kita satu jalan. Kalau nanti kota berubah dan umur pun datang perlahan, biar rambut memutih semua, kita masih cari ujung jalan. Tak perlu janji yang besar, cukup bunyi tayang di pagi. Selagi ada nama kawan, kita takkan sendiri. Ride bersama selamanya, susah senang kita bersama. Bila jatuh kita bangun,
Okay, kita berhenti solat jamak dekat Masjid Tengku Azizah dulu, dekat Bentong. Cantik masjid ni, simple design dia. Jom, kita makan dulu. Okay, kita singgah makan di Lemah Beki. Nanti yang ketiga kita. Last kita datang sini dengan arwah Nan. Arwah Nan pun dah tak ada, dah pergi meninggalkan kita buat selamanya. Semoga arwah ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang dikasihi. InsyaAllah, amin. Kalau naik kereta aku rasa dah tak petang. Petang tak ada orang. Beza dengan pagi penuh. Cari kerusi pun susah. Kalau aku tahu macam ni dah petang tak ada orang, aku bawa anak-anak ada sini. Tak ada orang. Selama ni aku ingat macam penuh kat petang pun. Alright pagi ya. Okay, jom. Kita makan dulu. Mariah Abang Meh? Mariah ni ketua rumah. Ketua rumah. Dia bagi izin right. Tentu lah. Nanti ke hotel pasal ni. Rashid, order apa? Saya boleh nak pergi luar juga ni. Nak beli lemang. Lemang Okay, jom. Baik, bawa balik lah. Boleh. Janji balik pukul 3. Ni dah pukul.
Ha? Ah, boleh. Tak ada hal. Bungkus daging satu, ayam satu. Bungkus. Apa lagi? Temang. Oh, yang makan. Faham. Hai, selera abang nasi Sedap, Habis sedap. tu? Betul. Oh, sedap. Sedap Sedap. Ayam bakar, Makan nasi lemak daging. Halau dah apa? Nasi. Ya, bawa lepas raya makan lemak. Kembang. Dah jauh ke? Macam kena masuk gerik ni. Jangan tembus lagi. Naik ke Fraser Hill. Dia lagi. Lemak. Encik Azim macam mana? Lulus Dulu. First time datang? Camp Askar sebelah tu je. Aku nak lepak dengan askar tu. Kuku apa tu. Anami, okey? Lulus? Wah, Tengok tak. first time. Lepas ni tengok Dia aku dengan Ada raya. Be, macam mana Be? Okey? Alhamdulillah, ada abang bawa balik oleh-oleh. Untuk rek lepas. InsyaAllah. Next time dapat tiket lagi kan? Oi, jarang dapat tengok anak ni makan banyak macam ni. Tadi aku tak makan. Ada lemak, nasi, ayam bakar. Oi. Best. Macam ni, review sikit. Ha? Belum rasa. Belum rasa ke? Kau tak pernah datang kat sini? Mana ada? Ni first time First time. Oi, ramai juga yang first time datang Mantap Lemang sikit. Rasa lemah tu, rasa lemah. Ni yang last time ni kan dia kata rumah. Oh ya, kau patah balik. Dulu Nak, ngam. tak nyam. Okay. Seorang je review. Jadi kita pula review Dia punya ayam bakar. Sedap. Manis dia cukup. Pedas dia pun cukup. Dia punya lemak pun tak ada keras kan. Tumbuk kan kat luar kan. Rasa. Sedap. Wajib cuba memang sedap. Dia punya porsi pun dia senang yang harga RM7 kan. Okey sangat kan. Ayam bakar RM1 SP kan. Rasa. Ayam bakar pun apa setengah. Betul. Okay, makan dulu Okay, berat kita sampai di sini sahaja saya masih dah nak gerak. Gambar? Boleh? Minta orang tolong ambil ke? Boleh tak? Ramai orang ni boleh minta tolong. Okay, sekejap. Kita salam perpisahan dulu. Sebab sekejap lagi hilang semua ni. Confirm kan? Keluar je highway. Masuk ke Arab memang habis lah. Okay. Kita dua je lah susu kan. Boleh pelan-pelan kan? Okay. Alright. Jumpa lagi. Next ride Weh, Penang kita buat keluar tarikh awal. Tor Gombak. Kita ride lu slow sampai Tor Gombak kita cari tu. Okey kak. Kalau sini macam cepat sangat nak hilang kan. Kita hilang kat Tor Gombak.
kita dari sini kita dah nak. sini, yang kat sini. Oh, dari sini. Oh, yang ni. Okey, dari sini kita dah nak berpecah. So, masing-masing dah nak balik rumah. Lain macam sikit lah kali ni. Perpisahan kita bawah di jantas. Hari tu hujan kan. Okey, jom. Kami nak balik, kami dah penat pujuk bini. Nak balik dah. Saya kami dah habis. Kami dah. Tak ada alasan dah. Jadi kita apa? Okey, lepas ni naik genting pula. Satu orang. Lepas tu janda baik. Bro. Okay, Kita mantap berpisah. semua, mantap. Terima kasih support. Okay, jom. InsyaAllah kita balik dah kot. Hujan ni kan. Kalau letak kan kan tak sampai kan. Pokok 12 sampai kan. Nanya kita. Okey, Encik Azim. First time join kita buat ni. Boleh repeat. Slow and steady ya. Dia semalam Tak apa, moga semua selamat sampai. Itu saja. Abang Rasif. Moga semua selamat sampai. Next ride, skuter. Okay, jumpa lagi next ride. Okay. Okay, Bro Syami. Okey. Hujan ni. First time, Hujan. Okay, kita salam. Okay. Okay, jumpa lagi. Hati Selamat Okay, jumpa lagi. Macam jauh sangat ni. Salam. Pelan-pelan, jangan laju-laju. Semua laju-laju ni. Okay, Mami. Elok. Masih baik. Okay, sampai di sini sahaja rak kita. Moga semua selamat sampai ke rumah. InsyaAllah. Terima kasih. Jumpa lagi. Okay. Pagi masih Hai. dingin, jalan masih Jom, sunyi. let's go. Kopi di tangan, mimpi di hati. Satu demi satu enjin berbunyi, mengiring langkah mencari erti. Dari kota yang tak pernah tidur ke jalan kecil di ujung desa, kita bawa cerita yang jujur tentang sahabat dan rasa setia. Dan kita terus berjalan, meninggalkan jejak di sepanjang jalan. Hidup trotoar di sisi, menemani setiap perjalanan ini. Tak perlu destinasi yang pasti, cukup pada angin dan mimpi. Bersama kita cari pelangi di hujung jalan yang tak pernah sepi. Dalam kabus pagi, kuala tubuh jadi saksi. Ketawa kecil di meja kopi, lebih mahal dari harta dunia ini. Kadang hujan turun membasahi, kadang